what policy yang dia berjuang tu yang lepas dalam Kerajaan Madani ni, yang betul menyentuh sensitif orang yang dapat. Okay, rhetoric story. Pemimpin cabang tah mana kecil tak kisahlah, but substantive, apa yang DAP dapat daripada Kerajaan Madani ni yang melanggar garisan merah? Pertama, kalau kita tengok, macam saya kata dulu isu-isu sensitif ni ada. Masa MCA juga yang bawa dulu. Tapi macam mana cara kita selesaikan? Contoh, isu halal yang tadi Sokok nak saman saya ni. Dia tak patut cakap pun isu halal ni memalukan negara. Sometimes your videos doesn't help tu. Video daripada Dr. Amal. Saya bagi contoh. Tadi Dr. Amal sebut tentang Teresa Kok. Sebab ada headline daripada Malaysia Kini dan statement dia. Dr. Amal cakap, antara Dr. Amal sebut, nak tampal logo halal dekat dahi nyonya tua ni. Which is quite strong. Saya nampak video tu, saya buat research, boy meriahnya. Saya baca statement dia dekat Facebook tu. Saya tengok Malaysia Kini headline, saya baca statement dia dekat Facebook tu. Dan kita kata okay, sentiment, then we go on the substantive part. So isu dia, saya Dr. Amal faham, ideal masa tu ada cadangan bahawa mana-mana logo premis yang tak ada sijil halal atau produk tak sijil halal, nak tampal cadangannya, nak tampal stiker non halal. Betul lah? Kalau tak silap saya lah, that was the main issue. So Teresa Kok keluar statement lah, panjang dia katakan ini tak sesuai, apa semua. Pendirian dia sebenarnya, pendirian dia sama dengan, sebab saya masa tu pegawai khas KP dan KK, sama dengan pendirian Barisan Nasional zaman Najib Razak. Yang ini kalau kita katakan bahawa sekarang ni kalau mana-mana produk ataupun premis yang tak ada sijil halal kena tambah non halal, yang paling terkesan orang meniaga tepi jalan, orang jual kuih kat Shopee, kedai tom yum, orang kedai sertifikat JAKIM. Masa tu. And you did say in your video that sekarang ni nak dapat sijil halal 29 hari je sebab tak ramai orang minta. Kalau satu Malaysia kena apply sijil halal, dia gaji 6 bulan, 8 bulan. Imagine kalau macam peniaga kecil tiba-tiba nak dapatkan sijil halal, kena tambah kos dan sebagainya. So on the substantive part, sebenarnya Teresa Kok punya statement sama dengan stand Barisan Nasional zaman Najib Razak. Tapi you kena tengok dia, apa yang dia kata. Saya marah tu bukan soal dia nak bagi tu. Soal dia kata halal ni akan memalukan negara. But I have to be fair. Sebab saya buat benda. Saya baca statement dia dekat hujung sekali, the last paragraph. Dia kata bila tak ada negara, bila benda ni takut nanti menyusahkan dan juga memalukan negara kalau ada dasar yang macam ni. She's criticizing the dasar. Not dia criticize logo halal. Your video as if dia macam mempersoalkan logo halal tu. Sebab tu saya kata, saya ni kalau kita nak beza pendapat, it's okay. For me it's okay, tak ada masalah pun beza pendapat. I saw the statement and the context is not logo halal ni memalukan negara. Cuma saya harap bila pemimpin kebangsaan, someone who smart like you, pandai, muda, ada doktor, bawalah sedikit substantif perbahasan dalam kita punya polisi. Itu je saya punya harapan. Sebabnya dia criticize dasar. Dan dasar tu sebenarnya yang dia kata kalau kita buat logo halal ni semua, sebenarnya banyak beri kesan kat orang Melayu juga. And that's why masa zaman saya di KPDKK, masa zaman Datuk Seri Najib Razak, we had the same stand. We understood this. Kita faham bahawa tak ada negara Islam lain pun nak buat dasar ni. Now kalau Dr. Amal lagi satu, okay boleh berbeza pendapat, tapi perlu ke macam contoh again, saya kena main lah some of the devil's advocate. I hope you don't take it too hard lah. Perlu ke nak buat sentimen macam nak tampal kat dahi nyonya tua ni? Can't you educate dia? Dia begini, bagi saya, I do agree with your, saya setuju dengan apa you cakap tadi. No. Tapi I rasa Zadil ni, I rasa kalau dia terpaksa buat video itu semula, saya rasa Akmal tak akan cakap. Tak adalah pasal yang tampal tu mungkin tak ada. I think dia juga kesal lah. Dia tak akan cakap sebab dia ketua pembuatan Malaysia. Saya cakap sebagai mantan, sebagai abang dia lah. Saya cakap senior dia lah. I think he also terlajak sikit lah.